Hello guys, next parcel. Apa? Aku beli baju. Aku beli dua, satu warna yellow, satu warna blue. Kita tengok yang warna yellow ni dulu. Aku ambil saiz S. Tada! Wow, saiz S okey je. This one aku nak pakai dengan cardigan. That's why lah aku ambil saiz S. Aku ambil kecil sikit lah. Sebab aku nak layer dengan something kan kat luar. Wow, kuning ni sangat cantik ya. Kuning yang aku suka. Pastel yellow. Bukan kuning yang kuning. Faham tak? Dia kuning yang comel. Yang kuning yang kau tengok nampak segar lah itu. Tengkuk dia macam gini. Memang cantik gila kalau layer dengan cardigan. Sumpah nampak stylish gila. Baju ni kalau hampa tak mau layer dengan apa tu cardigan pun cantik je. Dah cantik dah. Sebab dia memang cantik, faham tak? Kain dia sumpah sedap gila. Ni belakang dia macam ni. Cantik weh. Oh my god. Nampak tak dia ada garis kat depan ni. Memang hang pakai memang sumpah nampak stylish gila. Power dia macam ni. Dia tak labuh sangat tau. Dia bukan kemeja yang labuh. Dia kemeja yang macam nice macam tu. Weh, kain dia sedap. Harga dia RM20 saja. Murah, sebab tu lah aku beli. Selalunya kalau kemeja-kemeja murah ni kan daripada China kan. Dia punya kain tu macam kain dia pelik lah macam tu kan. Kain dia macam boleh-boleh macam tu. Tapi ni semua kain dia sumpah sedap gila. Kain sedap. Kain cotton sedap. Yang ni pun sama aku ambil saiz S. Tapi bezanya yang warna biru ni bawah dia ada macam kembang. Sebelahan layer dengan cardigan. Comel gila. Memang comel. Lepas tu kau pakai pula dengan seluar color brown, yellow ke, green. So cute. Leher dia macam ni. Lebih kurang lah. Tapi this one dia macam lagi stylish. Yang ni dia stylish dekat badan dia. Tapi yang ni dia stylish dekat bawah dia. Faham tak? Macam ni. Macam tu. So tangan dia macam ni. Sama juga dia aku ambil size S. Size S okey je kot dengan aku. Tinggi aku 159, berat aku 50 kg. Kalau nak loose sikit, you all ambil lah size M. Kalau pakai baju ni dengan barrel pant ke dengan skirt saja pun dah cantik guys. So ini je lah dua baju yang aku beli daripada D-Shop. Sumpah cantik. Baju-baju, cardigan, skirt semua cantik kat kedai ni. Silalah tengok kat kedai ni. Kalau nak beli macam biasa boleh tekan dekat shopping bag dekat sini. Sini okey. Tekan sini masuk Shopee beli macam biasa. Sebab sekarang Shopee tengah ada big sale. Jangan lupa beli. Cantik gila. Bye, jumpa di next parcel.